Compare dengan Malaysia, 1000 orang sama dengan okay, ni adalah fun facts about Hong Kong. Kalau korang tengok, atas ni semua adalah high density apartment. Memang penuh atas ni macam Bukit Bintang. Very high density dekat Hong Kong. Tapi sebenarnya jalan macam ni memang kat mana-mana you all pergi dalam Hong Kong pun korang akan nampak. Tapi kalau korang tengok dekat atas jalan raya, berapa biji je kereta. Untuk perbandingan, registered car owner dekat Hong Kong ni 1000 orang sama dengan 84 biji kereta je. Compare dengan Malaysia, 1000 orang sama dengan 450 biji kereta. Lagi banyak daripada Hong Kong. Tapi korang kena make sure public transport korang adalah top notch. Barulah boleh buat macam Hong Kong. Car owner yang memang betul-betul afford untuk ada kereta je ada atas jalan ni. Sebab tu jalan dekat bawah ni tak jam. Sebab kebanyakan penduduk dia hidup dalam komuniti bangunan tu sendiri dan tak pergi jauh pun dan tak perlu pun kereta. Kalau diorang nak pergi jauh, diorang kena naik public transport. So kalau korang tengok bawah rumah ni memang busy. Termasuklah kawasan ni adalah kawasan untuk shopping area yang penuh dengan kedai kasut. So belakang tu adalah ladies market. So ini ibarat macam Bukit Bintang lah. So korang rasa berapa harga bangunan ni?